Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Setelah 30 hari kita melalui Ramadan Al-Mubarak, kini tibanya Syawal dengan penuh keberkatan. Semoga kita berbahagia selalu di bulan yang mulia ini. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kepada semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili Jawatankuasa Muafakat dan seluruh ibu bapa muafakat MRSM Sungai Besar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam dihulur, tanda ingatan, moga ukhuwah sentiasa berkekalan. Selamat Hari Raya kami ucapkan buat keluarga Subes yang budiman. Pergi ke kedai membeli santan, santan diletak di atas peti. Silap dan salah minta dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Badan Wakil Pelajar Sesi 23 dan 24 MRSM Sungai Besar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Eid Sa'id, Eid Mubarak, Kullu aam wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pasang tahu. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga MRSM Sungai Besar, and kepada Batch Azurite, good luck for your SPM year. Jangan lupa hasil demi hasil, work smart, and also jangan lupa solat, jangan tinggal Quran, and jangan lupa doa ibu bapa kita. Bye, good luck and all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa daripada Best Presenik ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Subes, guru-guru, staf dan juga junior yang saya kasihi. Kepada guru-guru dan kepada teacher homeroom saya, Teacher Syira, semoga kalian dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Pada Batch SPM, Batch Azurite, good luck SPM, jangan start last minute, jangan skip tahajud dan jangan skip Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman setiap hari, okey? Pada junior-junior lain, belajarlah bersungguh-sungguh, kejayaan menanti anda. Akhir kata, ampun maaf dipinta, doakan kami Batch SPM 2023, Batch Presenik mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM. Amin. Bye-bye. Oh, sekejap. Kepada Nadira dan Mariam, akak rindu korang. Bye. Kami pelajar dari IIUM Gombak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang diberikan ini, kami wakil pelajar Universiti Asia Jaya ingin mendoakan kesejahteraan dan kesihatan kepada para murabbi dan juga pelajar-pelajar yang Sungai Besar. Kami juga berharap agar kita menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan dan tahun-tahun yang sebelumnya. Teruskanlah buat kebaikan kepada orang lain, jaga hubungan kita dengan Allah, guru-guru dan juga kawan-kawan. Dan harapan saya, kita semua dan anda semua adalah agar kita semua dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Kepada Ustaz Muslim, kami mengucapkan selamat hari jadi, dan untuk Batch Azurite, saya mengucapkan selamat maju jaya untuk SPM MRSM dan juga SPM pada tahun ini. Banggakan experience korang. Untuk adik-adik kami yang lain, teruskan berjuang dan membanggakan nama MRSM Al-Albaq Sungai Besar. Don't give up, keep it up. Dan akhir sekali, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Infinity University Malaya, ingin mengucapkan Selamat Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Raya juga, jadi jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua guru, pelajar-pelajar serta warga MRSM Sungai Besar. Saya Hafiz Azhari bin Zaiful Hisham, pelajar UNSW Sydney, Australia, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri,
maaf zahir dan batin. Untuk semua pihak warga Sebes, saya Muhammad Fatai mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Dan kepada Batch Azurite, saya ucapkan semoga berjaya dalam SPM. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Mukhtar bin Bukhari, Ketua Batch Fit City, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Puasa 6 jangan dilupain. Pada adik-adik saya yang dihormati sekalian, ingat kita ada hafazan yang perlu diingati. Kita ada akademik yang perlu dikuasai. Sebab kita pelajar berkualiti. Kalau bukan anda, siapa lagi? Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Kami dari ITI International College Subang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Yeah.